Gambar kenangan Hari Raya yang dirakam di sebuah studio menjadi memori tak akhir sebelum Muhammad Fakhrul Razi Azrai, 37 tahun, maut dalam tragedi lubang pembentun di kampung Ibu Sumpitan dekat Lenggong, Perak. Muhammad Fakhrul Razi merupakan salah seorang mangsa yang disahkan meninggal dunia ketika menjalankan kerja-kerja pembersihan bersama Allahyarham Muhammad suami Cik Nur Ala Sahlila Putra, 29 tahun, di tapak pembinaan sebuah resort berhampiran. Menurut keluarga, adiknya kelihatan ceria ketika menyertai sesi foto Hari Raya yang dirakam di sebuah studio di Kuala Kangsar pada Sabtu. Family sebenarnya semalam kita orang tak ada di kampung. Kita orang daripada Penang dan dengan arwah kita orang buat photoshoot studio dekat Bougainvillea, Taman Bougainvillea Kuala Kangsar. Kita orang ajak dia pergi Penang, dia kata dia tak nak pergi sebab dia kerja. Dia kata ayah dia ada kerja. Jadi kita orang ke Penang, semua ada wajib pergi ke Penang, rumah makcik lah di Penang. Dia tak ikut ke Penang? Dia tak ikut ke Penang, dia seorang je tak ikut sebab kerja. Lepas tu adik yang tadi tu dia balik awal, tapi dia tak balik ke kampung lah, dia balik rumah mentua dia dekat Saur. Jadi kita orang pukul 4 pagi daripada Penang terus balik ke Ipoh lah, ke rumah saya sebab nak hantar kakak saya yang seorang tu dia duduk Sabah. Dia pukul 11.30 pagi dia naik bas. Bila sampai semualah dengan mak saya semua sampai dekat Taman Jaya tu, sepupu telefon dalam pukul 10 dekat pukul 11 macam tu lah. Sepupu saya telefon, dia cakap arwah jatuh dekat tempat kerja. Itu yang kita orang balik, semua balik. Dan kakak pun tak jadi balik ke Sabah. Ya, pertama tu kami bersalaman semua dengan ayah, mak apa. Itu je lah. Lepas tu kita borak-borak adik-beradik. Macam tu je. Tak ada apa. Dia tak bagi tunjuk. Tak ada tanda-tanda yang dia tu nak pergi. Dia seronok saja. Dia seronok. Dia happy saja. Kami pun tak jangka yang dia nak pergi macam tu. Yang suami tu mana orang ni? Dia seorang yang ceria ataupun dia dalam keluarga, boleh kata dia menghiburkan kami semua lah. Dia adik yang paling mancur dengan kami. Dia rapat dengan saya. Saya tak boleh.